Tes tes satu dulu tiga. Tes tes satu dulu tiga. Tes tes satu dulu tiga satu dulu tiga. Tes tes satu dulu tiga satu dulu tiga. Tes tes satu dulu tiga satu dulu tiga. Tes tes one two three one two three. Tes tes satu dulu. Tes 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 satu tiga satu dua tiga satu tiga.
Hmm. Ustaz, dia dengar suara saya kan? Mic yang Ustaz pakai itu tak on lagi. Mic kat muka Ustaz. Tak on lagi. Boleh pakai ni, mic. Mic kecil tu on. Mic yang muka Ustaz tu tak on lagi. Ya. Switch tak on. Dengar. Dengar. Saya dengar suara Ustaz. Dengar. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umul kitab Al-Fatihah. Oh, ya. Serah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung lagi pada hari ini pengajian fiqh dalam Bulughul Maram. Pada hadis berikutnya, setelah kita membaca hadis-hadis yang agak panjang mengenai solat sunat rawatib, sama ada yang memiliki dua pecahan, iaitu sama ada yang muakkad, yang solat sunat rawatib yang muakkad, dan yang ghair muakkad ataupun yang tidak muakkad. Kesimpulannya, yang muakkad ni dia menghimpunkan sebanyak 10 ataupun 12 rakaat. Yang tidak muakkad memiliki 8 rakaat dalam setiap hari. Boleh ulang tak? Ingat tak berapa jumlah? Yang muakkad. Subuh 2 rakaat, qabliyah subuh kan 2 rakaat. Lepas tu zuhur sama ada 4 sebelum dengan 2 selepas. Lepas tu pula ada maghrib 2 selepas ba'diyah maghrib, dan isyak pun 2 rakaat lepas ba'diyah isyak. Menghimpunkan 12, ataupun khilaf ada kata 10, ada kata 12. Tinggi-tinggi pun khilaf dia ada kata 14 kan. 4 zuhur, 4 sebelum zuhur, ada 4 lepas zuhur. Tak apalah itu khilaf. Penting 12, 10 atau 14 lah. Yang tidak muakkad, yang ghair muakkad ialah ba'diyah, qabliyah asar. Qabliyah asar 4 rakaat. Qabliyah asar. Asar. Yang lepas minggu lepas itu aja. Qabliyah asar ada berapa rakaat? 4 rakaat. Ha? Boleh juga 2. Tak masalah, ada pilihan. Buat 4, 2, 2. Lepas tu ada qabliyah maghrib 2 rakaat serta qabliyah isyak 2 rakaat. Okay. Jadi 4 campur 4, 8 menghimpunkan semuanya kira-kira 20 rakaat setiap hari. Qabliyah solat sunat rawatib yang merangkumi qabliyah dengan ba'diyah. Ya. Tentang sembahyang sunat rawatib. Okey. Kalau daripada hadis Imam Muslim, 12 rakaat bin syukur, satu syukur. Tapi hadis Tirmizi itu dia spesifik. Solat ni jenis solat macam mana? Kalau ada 12 tu dia solat yang spesifik hadis Tirmizi ataupun katakan 12. Dia memang ada khilaf tu. Ada yang kata 12 tu asalkan mana-mana. Tak kira yang spesifik. Tapi yang spesifik sebenarnya ialah yang subuh 2 rakaat tu. Ada kelebihan dapat dunia segala isinya. Hadis Tirmizi dia spesifik lagi, dia sebut secara umum bahawa 12 rakaat rawatib dekat dalam istana dalam syurga. Dan ada yang sebut mengenai bukan setakat rawatib je. Tahajud 12 rakaat pun boleh dapat kira yang tu juga. Tahajud 12 rakaat kan. Dua dia buat setiap malam. Jadi kalau kita buat ada tahajud mana 12? Dia 12. Dia kira galakkan kita nak mendirikan yang sunat-sunat ni. Supaya kita dapatlah tambah apa yang patut selain daripada buat sekadar yang wajib. Okey, boleh ambillah semua orang-orang Islam, semua yang belajar, ambillah perkara tu sebagai satu semangat kita untuk menggandakan ibadah. Okey, tahajud boleh juga buat. 12. 2. Tapi dia jangan tamak tau. Jangan nak buat semua, tiba-tiba nak buat banyak-banyak kan. Tiba tak buat langsung, jangan. Dia pada saya nak mulakan ni, kalau sebelum ni belum pernah buat, nak mulakan pada saya utamakan yang qabliyah subuh dengan zuhur 4 rakaat tu. Ambil 6 rakaat dulu. Dah biasakan. Lepas tu tambah lagi kan. Biar dia biasa sikit-sikit. Jangan tiba-tiba nak buat sampai 20 rakaat, campur tahajud lagi 12, 30 rakaat setiap hari. Itu nanti dia akan pancit awal tadi. Okey.
Solat sunat yang paling terbaik ialah qabliyah subuh. Yang paling terbaik qabliyah subuh. Solat sunat yang tahajud pun yang baik juga. Tapi yang ada dia punya hadis ialah yang tahajud dan juga solat sunat subuh. Sunat selain satu rawatib. Solat sunat hari raya tu apa ada tak ada. Dia ranking bawah lagi. Zuhur pun ada. 4 rakaat sebelum zuhur. Dibinakan dua dengan subuh sekali. Allah binakan apa Allah jadikan himpunan semua tu mahligai dalam syurga. Jadi dah dapat ni jangan nak terus buat semua. Tak, dia mesti sikit. Macam tu lah para sahabat Nabi, dia sikit. Dia mula di istiqamah sikit. Ni dah nak masuk Ramadan kan. Sekarang ni lah waktu sahabat Nabi dah mula sikit. Lepas tu bila masuk Ramadan, dia dah biasa, dah jadi habit dia beribadah. 10 malam terakhir dia dah tak ada masalah untuk nak dirikan malam setiap malam. Betul. Tidak afdal. Ba'diyah Aisyah lebih afdal daripada keseluruhan sembahyang sunat tarawih itu sendiri. Macam mana? Dua-dua. Solat sunat ni semua dua-dua. Adalah pandangan-pandangan khilaf yang kecil-kecil tu, tak apalah dia nak pilih pandangan. Tapi yang paling kuat ialah 2 rakaat. Beri salam setiap 2 rakaat. Kan? Hadis yang kita nak baca kejap lagi ni. Okey, jadi yang penting kita jangan obses nak terus buat semua, nanti kita akan tinggalkan semua kan. Pada saya nak tu tertib ambil 6 rakaat dulu, buat 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Lepas tu tambah lagi. Tulis lagi. Okey, subuh Subuh ni ada 2 rakaat. 2 rakaat qabliyah. Ni yang muakkad. Betul, zuhur ada 4 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Okey. Asar tak ada dulu. Okey. Lepas tu maghrib, asar ni yang muakkad dulu, Yang dituntut dulu, yang sunat muakkad dulu. Maghrib 2 rakaat ba'diyah. Termasuk Isya pun sama juga 2 rakaat ba'diyah. Okey. Lepas tu nak campurkan dengan yang ghair muakkad. Yang ghair muakkad, subuh tak ada, yang ghair muakkad. Zuhur tak ada, semuanya dua-dua muakkad. Okey, asar yang ghair muakkad ialah 4 rakaat qabliyah. 4 rakaat qabliyah. Maghrib pula ada 2 rakaat qabliyah. Qabliyah sebelum mana? Qabliyah. Isyak juga ada 2 rakaat qabliyah. Okey, qabliyah ba'diyah ni lepas, qabliyah sebelum. Itulah dia. 2, 6, 8, 12 campur 12, 14, 16, 18, 20. 20 rakaat. Okey. 20 rakaat. Jadi pada saya kalau nak mula berjinak-jinak dengan yang ni untuk nak lagi dapat ketenangan kat hati, mudah-mudahan insya-Allah ambil yang ni dulu. Yang ni yang paling utama. Yang dalam hadis menyebut kelebihannya yang ni dengan yang ni. Subuh 2 rakaat dengan yang ni ada hadis tentang yang utama tu kan, yang 2 rakaat yang ni Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang ni dengan yang ni juga ada syarat. So yang lain tu pun utama juga tapi tak ada hadis yang spesifik. Tapi menghimpunkan seluruh ini, menghimpunkan seluruh yang muakkad, 2 rakaat ni, 4 rakaat ni sini, ni dengan yang dawa hitam ni. 12 rakaat tu dapat apa? 12 rakaat tu baitan fil jannah. Baitan fil
fil jannah. Rumah istana dalam syurga. Ah, spesifik. Okey. So, mudah-mudahan kita bolehlah kejar benda ni. Ujian dia banyaklah ujian dia. Ujian dia kat rumah kalau nak buat kan, banyak ujian dia. Okey, insya-Allah kita masuk pada hadis berikutnya hari ini. Hadis berikutnya, last saya nak pesan, ambil dua ni dulu. Jangan tamak-tamak nak buat semua. Ambil dua-dua, buat sikit-sikit. Kalau tertinggal, ya Allah, maaf tertinggal hari ni, ganti yang lain. Pilih ibadah-ibadah yang lain, tak apa. Okey. Hadis berikutnya hari ini ialah hadis mengenai solat sunat yang lain yang bukan daripada kategori rawatib yang mengelilingi sembahyang fardu. Ada banyak lagi solat sunat yang lain yang Nabi SAW sebut pada hadis-hadis berikutnya ni. Okey. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subhi shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla muttafaqun alaihi wal khams sahahu Ibnu Hibban salatul lail wan nahar masna masna wa qala an-Nasa'i hadza khata'. Okey. Hadis ni lah yang menjadikan fuqaha setuju bahawa, majoriti fuqaha setuju bahawa semua solat-solat sunat ni dia memang dia buat 2 rakaat, tak ada yang 4 straight, dia 2 rakaat. Ada khilaf-khilaf kecil tu, itulah yang menjadikan fuqaha segelintir kecilnya menyatakan ada yang buat 4 rakaat tu terus tanpa bagi salam pada setiap 2 rakaat. Tapi hadis yang ni Ibnu Umar menyatakan Rasul bersabda salat yang dilakukan pada waktu malam hari dikerjakan 2 rakaat. Dua. Jika seorang di antara kamu merasa khawatir akan datangnya waktu subuh, maka solatlah 1 rakaat sebagai witir bagi penutup bagi semua solat yang dilakukannya. Okey, muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Menurut riwayat yang 5 ni fuqaha hadis yang 5 kecuali Bukhari Muslim lah, campur Bukhari Muslim 7. Yang 5 kan, An-Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya. Mereka menyebut dinilai sahih oleh Ibn Hibban juga, disebutkan bahawa salat sunat yang dikerjakan pada waktu malam hari dan siang hari ialah 2 rakaat. Tapi An-Nasa'i menyatakan bahawa hadis ni ada kesilapan sikit. Apa yang silapnya? Rawi hadis ni dia tambah perkataan wan nahar. Nahar ni salat malam dan siang. Dua. Dalam kata Tirmizi yang siang ni rawi salah lah. Rawi tertambah perkataan siang ni. Kata Tirmizi. Tak ada. Nabi kata malam je. Salatul lail. Salat malam ialah 2. Siang ni ada juga yang siang ni memang 2. Tapi hadis ni yang kata siang tak ada. Memang siang salat sunat siang macam qabliyah tu kan. Memang 2 juga. Tapi spesifik hadis tak ada yang ni. Kata Tirmizi, kata An-Nasa'i ini ada kesilapan sikit rawi. Itulah hadis. Dia ada technical issue yang akhirnya dia ada perbincangan sikit tentang kesahihan hadis tu. Okey, tapi yang atas ni bagus. Menyebut tentang 2. Membuktikan bahawa dalil paling kuat tentang kaedah nak solat sunat siang ke, malam ke, yang tahajud ke, yang rawatib ke, memang 2. Tapi tak payahlah marah orang yang buat 4 straight tu. Ada sebagai tempat buat 4 straight. Tak apalah. Tapi kita nak bagi tahu dalil yang paling kuat ialah 2 rakaat. Tarawih pun buat apa? 2 kan. Okay, hadis juga membuktikan bahawa solat sunat yang ada bilangan ganjil ni seperti solat witir. Okey, witir ni paling sikit boleh buat berapa? 1 rakaat boleh buat witir. 1 rakaat. Witir. Maknanya 3 boleh juga. Tapi yang paling minima witir ialah 1 rakaat boleh buat witir. 1 rakaat. Angkat takbir 1 rakaat. Itu Nabi kata kalau khawatir dah nak masuk waktu subuh, belum buat witir lagi, buatlah witir 1 rakaat. Okey, jadi fiqh hadis ni ialah ada sunnah solat pada waktu malam, iaitu selain daripada rawatib, kita dah belajar tadi rawatib, yang banyak-banyak rawatib ni kan. Lepas rawatib ni, ada juga salat pada malam hari, iaitu tahajud. Nama tahajud tu, sebelum hari ni kita namakan sebagai sembahyang hajat ke, sembahyang tasbih ke apa ke, sebenarnya nama ni ialah salat malam. Qiyamul
lail patutnya. Nama dia asal ialah qiyamul lail. Dan solat qiyamul lail ni yang paling popular dalam hadis-hadis ialah tahajud. Tahajud. Istilah sembahyang hajat ke? Memang asal istilah ni ialah tahajud. Hajat ni hal yang tak sama sebenarnya. Tahajud kan dengan hajat. Apa macam hajat hajat kan. Jadi Melayu je macam ni hajat. Tak tahulah. Tapi maksud ni ialah tahajud. Kan. Mana pemadam tadi? Hilanglah pemadam. Oh, situ jauh. Okey, sebenarnya solat tahajud ni lah sembahyang hajat lah. Nama asalnya ialah tahajud. Bermaksud kesungguhan. Tahajud. Tahajud, hajat. Okey. Jadi istilah asalnya ialah tahajud ataupun qiyamul lail. Okey, yang lebih afdal ketika solat sunat pada waktu malam hari adalah mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Okey, yang paling afdal paling afdal ialah 2 rakaat. Setiap 2 rakaat tu bagi salam. Termasuklah tarawih. Tarawih tu nama dia tarawih sebab apa? Memang jelas para sahabat kan Nabi sendiri masa adakan solat tarawih, mereka berehat setiap 2 rakaat. 2 rakaat dah sembahyang tu rehat sekejap. Kita kalau rehat sekejap apa jadi? Pukul berapa habis juga? So para sahabat memang mereka lepas habis 2 rakaat rehat. Lepas tu 2 rakaat lagi, rehat lagi. Mereka tak ada masalah untuk nak lewat macam tu sebab mereka tak kerja apa-apa. Memang fokus mereka beribadah. Tak kerja apa sangat, so rehat. Habis 2 rakaat rehat lagi Rehat lagi. Kalau kita buat macam tu agak pukul 12 habis. Jadi para sahabat macam tu. Lepas tu juga menentukan 2 rakaat sebelum witir dan waktu witir berakhir dengan terbit. Witir ni berakhir setelah terbitnya fajar. Jadi fiqh yang ni menyatakan bahawa nanti kita akan baca hadis yang lain. Witir ni paling awal boleh buat bila? Selepas Isyak dah boleh buat dah witir. Habis je Isyak dah boleh dirikan witir. 3 rakaat ke, 2 rakaat, 1 rakaat ke boleh. Witir dia. Tak kira lah dia solat tahajud ataupun tidak malam tu, tapi dah boleh witirkan rakaat. Okey, sebenarnya Allah bagi anugerah maghrib tu 3 sebab apa? Nak mewitirkan semua bilangan rakaat solat-solat fardu. Mudah witir lah kan? Sebab maghrib tu 3. Okey, habis bab ini. So dia mengajar kita bahawa solat 2 rakaat dan adanya istilah solat witir. Okey, hadis berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Okey. Hadis ni dia nak mengangkat ketertinggian solat-solat sunat. Selain solat-solat sunat yang kita buat dalam rawatib, yang afdal setelah semua solat-solat fardu ni ialah juga termasuk solatul lail, iaitu solat malam. Solat malam. Solat malam ni paling banyak Nabi buat berapa rakaat? 12 rakaat 12 rakaat. Dan sebenarnya 12 rakaat tahajud kita setiap malam yang Nabi buat tu kan. 11 ataupun kalau nak witir kan 11 lah, 11 ataupun 13 lah, 13 ke atas. 13 15 kan. Sebenarnya kalau kita lihat balik kita punya tarawih sekalipun kan. Kalau tak tarawih sekalipun sebenarnya setiap hari kalau kita perasan tadi solat sunat tadi kan. Rawatib kita dah menghimpunkan 20 rakaat. Masuk Ramadan, bilangan tarawih yang biasa paling banyak orang buat berapa? 20 kan? 8 ataupun 20, betul tak? Sebenarnya 20 tu dah ada tak dalam setiap hari Allah suruh buat? Dah ada kan? Dah ada sebenarnya. Jadi, untuk orang yang dah biasa melazimi solat-solat rawatib dia, tak kira yang muakkad, yang ghair muakkad, ada masalah tak untuk dia dirikan 20 rakaat setiap malam sebenarnya? Tak ada masalah. Sebab dah biasa buat setiap hari 20 rakaat. Cuma Allah tambah lagi Ramadan, buat lagi 20 rakaat. Kan? Ataupun 8 rakaat. Boleh buat. So sebenarnya kalau tak masuk Ramadan pun, setiap hari sebenarnya dah ada dah bilangan rakaat-rakaat sedemikian. Allah macam bagi pilihan. Kalau nak buat yang surah muakkad yang rawatib, buat. Malam kalau nak tahajud, bilangan yang sama, 12 juga lebih kurang kan.
Kalau tak buat rawatib, setiap hari tak buat, mungkin sebab ada urusan, dia bangun tahajud untuk 12 rakaat. Kalau dia tak tahajud 12 rakaat, dia dirikan witir-witir, dia dirikan dia punya solat ba'diyah qabliyah dia, dah ada bilangan yang sama. Kalau tak Ramadan pun setiap hari dah ada 20. Kalau tak qiyamul lail, tak bangun malam, dah ada seharian rawatib 20 ataupun 12 rakaat. So angka-angka macam tu sebenarnya setiap hari dah ada. Tak ada istilah kalau nanti banyaknya rakaat nak sembang tarawih, tak ada istilah tu sebenarnya. Sebab dia cakap sebab apa? Sebab selama ni dia memang tak beribadah, dia memang bukan orang yang takut ibadah. Sebab tu dia komplain. Ataupun dia jadi macam tu, macam masuk Ramadan dia tunggu 10 malam terakhir baru dia nak bangun. Kan? Lagi malam tunggu malam ganjil je baru nak bangun. Lagi malam kan. Satu lagi yang paling malang ialah malam 27 je dia nak bangun. Tu lagi 1000 kali malam. Ni malam berapa? 24 lagi 3 hari. Apa benda macam tu kan. Ya. Ya. Telegram tu je habis lah dia. Ha? Okey. Yang dia katakan malam tu, okey, malam ni ada 3 bahagian. Malam al-lail kan? Al-lail dia ada 3 bahagian. 3 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Okey, yang bahagian 1 ni ialah lepas terbenam matahari sampai tengah-tengah ni. Cuba kita bagi kalau sekarang ni maghrib pukul apa? 7 minit kurang kan? 7 kan? 7. Okey. Sampai terbit fajar hari ni 5 berapa? 5:51 kan? 5 lebih kurang 5:50 kan? Okey. Sekarang ni kita kena bahagi 3 waktu-waktu ni. Bagi 3. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi yang paling afdal waktu qiyamul lail ialah sulusum min awakhiril lail. Yang ni, waktu yang ni. Bermaksud kalau dah bagi 3 kat pukul apa? Pukul apa? Lebih kurang? Tak tahu saya. Pukul kira tu. 3:30 pukul 4. 11 jam bagi 3 kan? 11 jam bagi 3. Berapa? Bagilah maknanya lebih kurang pukul 3:30 sampai subuh. Itulah waktu paling afdal untuk ni. Sulusum min awakhiril lail. Nabi kata sulusum min awakhiril lail. Sebenarnya saya tak faham. Pertama ni mana kata sebelum sampai pukul 12 malam kan. Yang kedua tu 12 malam hingga 3 pagi. Ini 3 pagi hingga subuh. Betul. Boleh. Betul. Jadi sebenarnya waktu tidur kita kat sini lah. Antara waktu ni kan tidur kita kan. Lepas isyak sampai 3:30 pagi waktu tidur. Lepas Nabi bangun untuk ni. Qiyamul lail. Kat situ. Jadi yang pertama tu mana kata sembahyang tarawih qiyam. Cuma kelebihan dia ialah Ramadan Allah bagi keizinan untuk qiyam awal, seawal lepas isyak. Tu maksud istimewanya Ramadan. Dia banyak Tuhan buka ruang seperti kalau ada kat Malaysia, kat mana-mana, kat Malaysia ke kat tempat mana-mana, solat waktu yang diharamkan apa? Lepas tergelincir matahari diharamkan sampai zuhur, juga selepas terbit matahari, serta lepas terbenam matahari kan. 3 waktu yang diharamkan. Lepas terbit matahari iaitu waktu yang isyraq tu. Bukan isyraq, waktu lepas waktu ni, waktu syuruk. Syuruk tu kan, syuruk sampai lebih kurang setengah jam ke 40 minit ke baru boleh sembahyang awal duha tu kan. Tu waktu yang diharamkan. Sebab waktu tu penyembah matahari tengah sembah matahari. Waktu lain yang diharamkan ialah waktu 12 sampailah waktu tergelincir matahari sampai zuhur. Lebih kurang 11:45 sampai zuhur lah diharamkan. Sebab waktu tu Tuhan menekan api neraka. Waktu yang diharamkan lain ialah waktu lepas asar. Tapi bila kita datang ke Mekah, ke Masjid Haram, semua waktu haram ni Tuhan bebaskan. Boleh solat tawaf pukul 5:30 petang. Boleh tak? Boleh. Buat, tak ada masalah. Termasuklah hari Jumaat, Allah halalkan untuk mendirikan berapa banyak solat kita nak semasa pukul 12 sampailah nak waktu zuhur hari Jumaat, Tuhan halalkan. Itu pengecualian.
Jadi kita kalau hadir ke masjid awal 12 kan. Azan pukul 1 hadir awal ke masjid untuk solat Jumaat. Solat tahiyatul masjid boleh buat. Bagi solat-solat kita nak buat. Solat sunat semata-mata solat usolli raka'atain, Allahu akbar. Bacalah Quran yang kita hafal, baca, buat solat boleh. Tidak ada masalah. Pada hari Jumaat saja. Allah halalkan. Kan? Solat sunat mutlak boleh buat kan? Yang 2 rakaat boleh buat. Masalah. Okey. Jadi Ramadan Allah awalkan tahajud ni, Allah letak kat sini, awalkan lepas Isyak dah boleh buat tahajud, iaitu solat tarawih. Boleh? Orang perempuan boleh buat. Orang perempuan bahkan boleh pergi sembahyang Jumaat pun. Tapi tak buat pada Isyak lah. Ya? Lebih kurang setengah jam 40 minit. Sebab 45 tengah hari sampailah waktu zuhur masuk. Lebih kurang. Sebab dia merujuk pada waktu matahari tergelincir. Tergelincir bermaksud ada kat atas kepala kita, dia dah sengit sikit. Macam tu. Apa lagi ke? Jadi macam mana? Gua apa agak-agak yang boleh. Sebab dia tak ada riwayat yang kata tepat. Setengah jam sebelum zuhur. Mungkin juga gitu. Betul. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak ada waktu tepat nak menggambarkan matahari tegak tu pukul apa. Sebab dulu senang. Sebab dulu memang pakai matahari cakap. Okey, di tengah-tengah tu ada solat awabin. Awabin inilah waktu duha yang terafdal. Lebih kurang pukul 10. Sebab awabin dinamakan awabin sebab waktu orang-orang bertaubat. Sebab apa taubat? Sebab apa kembali? Sebab waktu ini, waktu matahari dah mula panas, dia menggambarkan teriknya, panas menggambarkan panas besar api neraka, jadi orang takut dia taubat 2 rakaat awabin. Waktu ni waktu Isyak, Nabi kata waktu yang unta dah mula bangun daripada duduk dekat padang basi. Sebab apa? Dah mula panas kan? So unta pun bangun. Waktu bukan pukul 10, 10.30. 10.30 lah, 10.30. Solat sunat awabin. Ya. Jamak kasar. Okey. Ba'dah qabliyah dengan untuk okey. Takdim ke takhir? Takdim. Boleh buat lepas habis takdim tu. Habiskan dua waktu dulu. Takdimkan zuhur, lepas tu jamakkan asar. Lepas habis jamakkan asar tu, kasarkan asar tu dengan zuhur tu dah habis jamak kan? Buat semua solat rawatib tadi. 4 rakaat zuhur campur dengan 2 rakaat ba'diyah zuhur campur dengan 4 rakaat asar sebelum asar, boleh buat lepas tu. Jadi dah buat. Tak ada dalam jalan dah, boleh buat. Banyak tak habis kita ni. Apa dia? Jap. Ya. Sunat. Okey. Dia terpulang, dia khilaf benda tu. Benda tu benda perselisihan pendapat. Siapa yang nak buat juga dia boleh buat. Siapa yang tak nak buat, dia tak perlu buat tak apa. Dia khilaf benda tu. Lagi elok buatlah, dapat pahala kan. Tak nak buat tak mengapa. Ya. Tu pun khilaf juga. Maksud awabin tu khilaf. Ada yang kata maghrib, antara maghrib Isyak, ada yang sebut dia ialah waktu duha yang paling afdal. Duha yang paling afdal ialah awabin. Ada khilaf yang kata maghrib kan, lepas sebelum Isyak kan. Ada yang kata demikian. Khilaf fuqaha tentang maksud awabin tu sendiri. Okey. Ya. Terpulang mana soalan? Tapi sebenarnya adakah musafir tu mengharamkan solat sunat? Tak kan? Tak. Dia tak perlu buat, tapi dia tidak mengharamkan untuk kita buat. So nak buat boleh buat. Nabi SAW pernah buat. Cumanya isyarat Nabi ialah dah musafir, sibuk kan. Tak buat lah. Itulah dia punya isyarat. Okey. Tu salah juga tu. Kalau mengganggu orang lain tak perlu buat lah. Itu syarat dia.
Tapi dia tak mengharamkan secara mutlak untuk buat sembahyang sunat sewaktu kita bermusafir. Okey, jadi hadis ini ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sebut tentang afdalnya solat malam. So fiqh hadis ialah solat sunat pada waktu malam hari adalah solat sunat yang paling afdal, tetapi tidak ada solat sunat mana pun yang lebih afdal daripada solat fardu. So warning dia punya warning amaran ni ialah apa? Amaran dia ialah jangan kita kejau sunat, tapi yang fardu tu kita masbuk. Jangan je itu. Jangan masbuk pun yang fardu tu. Kalau kita kejau yang sunat, tapi zuhur tadi masbuk. Sebab buat kat rumah kan, zuhur masbuk. Subuh tu masbuk kan. Sebab buat sunat kat rumah, subuh jadi masbuk. Kan. Takbir ihram dengan imam. Jangan sampai tak. Sebenarnya semua yang paling afdal ialah solat fardu. Hati-hati, jangan sampai syaitan dia belit kita dengan solat sunat yang kita suka. Okey. Jadi kadang muadzin tu dia kalau dia tak boleh tunggu sampai masa dia kamar kan. Betul. Yang sedang buat dia patut berhenti. Betul. Sepatutnya muadzin tak perlu tunggu orang yang sedang solat. Dia ada waktu dia kan. Kalau kita dah hadir, lambat macam mana pun tengok waktu tu. Dah nak iqamah, jangan sembahyang lagi. Kalau kita sembahyang juga, muadzin tak payah tunggu. Dia qamat je. Kita tengah solat ni, kena buat apa? Berhenti lah. Berhenti pergi sembahyang fardu, lebih afdal. Jadi yang kita tak dapat tadi tu, jangan rasa macam, ya Allah, bila tak. Di atas urusan kita yang banyak, carilah kelebihan-kelebihan yang lain. Jangan sampai, muadzin jangan sembahyang dulu. Jangan, saya nak sembahyang aja. Orang lain tunggu. Kalau itu tunggu ada sebab dia kan. Okey. Muazzin pula yang salah. Okey, jadi solat sunat kita kalau bau je satu rakaat, bau je angkat takbir, orang dah tamat, dia berhenti. Tak payah salam, berhenti terus. Turun tangan berhenti terus pergi depan untuk nak saf. Kalau dah nak habis dah tahiyat akhir dah, iqamah habiskanlah, boleh habiskan. Kalau dia menghampiri kepada nak habis, boleh habiskan. Kalau lama lagi nak habis, terus keluar untuk solat fardu. Jangan sampai solat fardu kita cuaikan untuk nak buat yang sunat-sunat. Itu bahaya kan? Bahaya. Syaitan dia akan guna. Syaitan ni dia akan provokasi kita untuk utamakan yang sunat berbanding yang fardu. Kalau yang sunat pula dia utamakan yang harus berbanding yang sunat. Itu bahaya. Kadang-kadang sebagian orang yang suka bersukan ke apa kan, biasanya dia buat sunat-sunat, dia buat maksurat kat rumah. Tapi sebab dia suka bersukan, pagi-pagi ni lah seronok nak kayu basikal, sihat. Akhirnya dia kayu basikal, tinggalkan yang sunat. Yang suka yang sunat pula, sunat buat, tapi yang fardu dia cuai. Syaitan suka macam tu. Dia tak goda orang untuk sembah berhala tak, dia goda orang untuk buat benda-benda ni. Tak ada keutamaan dalam dia punya pertimbangan ibadah. Okey. Berikutnya adalah hadis yang ke-14, ialah hadis daripada Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-witru haqqun ala kulli muslim. Man ahabba an yutira bi khams falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Okey, hadis Abu Ayyub ni dia buka ruang untuk manusia, untuk umat Islam. Dia pilih mana rakaat witir. Witir ni maksudnya ganjil. Wal watri wa syaf'i wal watar dalam Quran kan. Demi menggenap syafaat, menggenap dan juga witir kan, ganjil. So witir ni maksudnya ialah ganjil. Ganjil tu adalah 1, 3, 5. Hadis ni dia sebut bilangan-bilangan witir tu. Kata Abu Al-Ansari, Nabi SAW pernah sebut salat witir telah ditetapkan ke atas setiap muslim. Ditetapkan ni bagi jumhur fuqaha bermaksud disunatkan. Cuma Imam Abu Hanifah je yang kata ditetapkan bermaksud diwajibkan. So setiap orang yang ikut mazhab Abu Hanifah, lepas habis Isyak, dia mesti buat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Hukum dia wajib. Kata wajib tu dalam bentuk yang kefahaman mereka lah, wajib tu macam mana. Tapi dalam jumhur fuqaha kata witir ni ialah sunat. Bilangan rakaat dia boleh berapa? Setiap orang sebanyak 5 rakaat boleh. Lepas tu siapa yang nak buat solat witir 3 rakaat boleh. Yang nak buat 1 rakaat pun boleh. Maka hendaklah dia lakukannya. Boleh buat 1, 3 dan juga 5. Lebih daripada itu nak buat mungkin 7, 9, wallahu taala alam.
Kata Ibnu Hajar dalam hadis ni hadis yang paling kuat menyatakan bahawa paling tinggi nak buat 5 lah. 5 solat sunat witir. Ah. Macam mana? Witir. Boleh? Tapi tak semua solat witir lah. Boleh? 5 lah. Dia buat 5. 2, 1. Boleh buat macam itu. Sebab kita dah dikira mengganjilkan semua rakaat-rakaat fardu kita yang kita buat semalam kan. So kita witirkan dengan cara sebut solat sunat witir 5 rakaat. Boleh lah. Tak salah. Boleh? Boleh. Pelbagaikan kaedah. Tapi yang Aisyah sebut 12 kan. 12 tu menghimpunkan 12 rakaat tahajud. Aisyah tak sebut witir berapa. Sebagai riwayat kata witir Nabi tu ialah yang hadis yang pangkal tadi. Nak buat 1 witir. Buat 13. Ada yang kata Nabi buat 13. Nabi buat 15. Lepas dah habis 12. Tambah lagi 2. Tambah lagi 1 witir. Okey. Boleh kerjakan 2 rakaat. Campur 1 rakaat. Boleh kerjakan 3 terus. Tapi tak boleh 5 terus. Tak ada riwayat. 3 rakaat ada. 3 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat, 1 rakaat. Kalau nak buat 5 lah. 3 rakaat straight memang ada. Tanpa ada tahiyat awal. 3 rakaat straight. Terus tanpa ada tahiyat awal. Memang ada riwayat. Okey. Tapi hadis awal tadi, kalau khawatir subuh dah nak masuk, buat 1 rakaat witir, memadai untuk kita semua mengganjilkan bilangan rakaat tahajud yang kita dah buat. Okey. Hadis ni dia bergabung kefahaman dengan hadis yang ni. Itu hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qal, "Laisal witru bi hatmin kahayatil maktubah, walakin sunnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Okey, kata Ali dalam hadis ni, witir tu tak diwajibkan. Ini hadis ni Ibnu Hajar letak sebab nak tekankan pendapat dia lain daripada pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahawa witir ni wajib. Kata Ibnu Hajar dalam hadis dia ni, hadis yang dia ambil ni ialah hadis daripada Ali. Kata Ali witir tu tak wajib sebagaimana solat fardu, melainkan ianya sunat sahaja yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya ialah witir hukum dia sunat. Kalau kita bangun tahajud kita tak bangun ke, yang penting lepas isyak buat witir je. Habis cerita kan. Lepas dah buat 2 rakaat ba'da isyak, lepas tu buat satu witir. Sebagian orang saya nampak kadang-kadang dia suka solat, lepas habis main isyak dia buat witir 3 rakaat. Kat rumah kan dia buat solat ba'diyah 2 rakaat. Boleh. Yang penting lepas isyak. Lepas isyak kan saya biasa juga ada pak cik ni, dia bangun tu rakaat kedua terus bangun kan. Yang ni dia mesti solat witir, dia buat 3 rakaat terus. Ya. Sebelum tak ada yang paling afdal. Yang penting lepas isyak. Dua-dua boleh, yang penting lepas isyak. Ya, ada tu. Jadi witir lepas isyak dia boleh start buat witir. Saya biasa perasan kadang-kadang ada pakcik-pakcik memang dia buat 3 rakaat. Kita kan sebenarnya dia sembahyang ba'diyah, dia buat 3 rakaat witir. Melainkanlah kalau dia buat sembahyang maghrib dia jamak dia buat tanpa ada tahiyat awal, tak tahulah kan, tapi nampak 3 rakaat terus bermaksud ada kemungkinan besar dia buat witir. Lepas tu dia terus balik, mungkin dia buat ba'diyah di rumah. Buat ba'diyah di rumah. Sangat baik. Ya? Tidak apa. Itu satu hal juga tu. Satu hal juga. Sebenarnya yang hadis Nabi sebut, dia bertakbir sampai sudah dengan dia punya imam. Tak apalah, mungkin ramai orang ingat nak buat kat rumah, sebenarnya tidak. Sebenarnya kita hormatilah semua orang tu, tak apalah kan, dia ada urusan, tak apalah. Sebenarnya yang Nabi sebut mendapat kebaikan qiyamul sepanjang malam ialah dia bertakbir dengan imam sampai habis. Kalau 20 lah. 21 lah sampai habis. Jangan balik sebab nak buat witir kat rumah, jangan. Sampai habis imam. Soal di qiyamul lail nanti dia fikir lain. Qiyamul lail lain buat, qiyamul lail lain, tak apa. Qiyamul lail soal qiyamul lail. Ni sekarang malam ni, Ramadan malam ni punya cerita. Bangun tak bangun tu soal yang kedua.
Ada orang yang tak bangun setiap malam sebab dia tahu qiyamul lail ni tarawih ialah qiyamul lail yang Allah dah izinkan awal. So dia tak bangun. Qiyamul lail dia betul-betul khusyuk, dia tarawih dia khusyuk betul. Sampai 20 dia buat kan. Qiyam lah tu sebenarnya. So dia bangun nak sahur, dia sekadar tunaikan lagi satu rakaat witir lagi ke, terpulang. Lepas tu dia sahur. Tunggu lagi subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, masya-Allah. Masya-Allah. Banyak ruang-ruang ibadah yang Allah Subhanahu wa taala beri. Okey. Hadis berikutnya, hadis terakhir pada hari ini ialah hadis tentang yang ni dah habis solat sunat witir. Okey, syariat witir, jumhur ulama kata witir tu sunat muakkad, tapi Abu Hanifah dia kata witir itu wajib. Ni pendapat dia lah. Tapi semua jumhur fuqaha kata witir ni sunat. Abu Hanifah ni dia wajib. Dia ada istilah wajib, fardu dengan wajib istilah yang lain. Okey, ni hadis akhir untuk hari ini. Hadis yang ni ialah hadis tentang solat tarawih, solat sunat tarawih. Tadi solat sunat witir, sekarang ialah solat sunat tarawih. Daripada Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahr Ramadan, thumma intadharuhu min qabilati falamma yakhruj wa qala inni khashitu ay yaktaba alaikum al-witru. Okey, Jabir kata dalam hadis ni, Nabi SAW kerjakan solat sunat di bulan Ramadan. Ramadan ni sebelum nama dia tarawih, nama ni ialah solat qiyamul Ramadan. Tarawih tu nama asal ialah qiyamul Ramadan, mendirikan malam Ramadan. Kemudian baru nama dia tarawih. Okey, pada malam berikutnya, berarti malam ni maksud Nabi pada malam pertama, malam kedua ke, Nabi dirikan tarawih berjamaah dengan para sahabat. Pada malam berikutnya Nabi hilang, tak keluar-keluar. Pada malam berikutnya, mereka tunggu Nabi SAW, tapi Nabi tak keluar-keluar menemui mereka. Lepas Nabi keluar keesokan harinya, Nabi sebut, aku khawatir kalau solat witir ni, ataupun solat tarawih ni, nanti jadi fardu pula ke atas kamu. Nabi tak nak kebiasaannya Nabi buat, membebankan umat sampai diwajibkan pula. Bila semua orang kena buat. Nabi tak nak bagi tahu, Nabi tak nak bagi isyarat yang benda ni wajib. Kita tahulah benda tu sunat. Tapi akan datang bila orang tengok, Nabi buat tak berhenti ni wajib kot. Tak. Nabi selangkan dia supaya semua umat tahu perkara tu sunat. Iaitu tarawih tu sendiri. Jadi bila sebagian riwayat kata ni malam yang ketiga ni. Malam pertama Nabi keluar jemaah, kedua jemaah, malam ketiga Nabi tak keluar. So sahabat-sahabat yang tak berniat nak semayang, nak jadi imam ni, para sahabat kan datang nak jadi makmum Nabi kan, Nabi jadi imam. Bila mereka tunggu Nabi tak keluar, mereka jadi imam. Ada sahabat-sahabat yang kelompok kecil mereka jadi imam tarawih, makmum belakang kan. Nabi tak keluar, mereka jadi imam. Mereka tak niat jadi imam pun tapi jadi imam sebab Nabi tak keluar. Bila Nabi keluar esok, baru Nabi sebut, Nabi takut nanti akan diwajibkan. Setelah para sahabat tahu sebab Nabi tak keluar kerana risau dia diwajibkan, akhirnya lepas Nabi dah wafat, Umar Al-Khattab pada zaman dia buat balik secara berjamaah solat sunat tarawih. Sebab possibility orang nak kata wajib tak ada lagi dah. Wahyu dah habis turun, Nabi pernah wafat, syariah dah sempurna. So tak ada orang boleh kata tarawih ni wajib. Walaupun Umar buat berjamaah. Sebab apa dia buat berjamaah dekat surau, dekat masjid? Sebab tak ada orang boleh kata dia wajib lagi dah. Sebab syariah dah habis turun dah semua. Dah sempurna syariah. Sebab itulah dia dibuat balik secara berjamaah pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan Muaz bin Jabal ialah antara imam yang mengimamkan solat tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Okey, ni tarawih. Ini mukadimah hadis tarawih. Akan datang kita akan bincang lagi hadis tentang solat tarawih ni. InsyaAllah kita pun nak masuk Ramadan lagi berbaki 2 bulan lebih lagi kan. Okey, last ni fiqah dia ialah boleh solat sunat dalam masjid secara berjamaah, tapi apa yang lebih afdal ialah mengerjakannya secara bersendirian di rumah, kecuali bila dilakukan secara berjamaah boleh menyemarakkan lagi syiar Islam seperti solat kedua gerhana, tarawih dan lain-lain. Jadi tarawih hari ni sebenarnya asalnya afdal buat kat rumah. Buat kat rumah sebenarnya. Tapi kalau dia boleh menyemarakkan syiar, bolehlah buat di masjid. Saya ni dah tahun keberapa dah. Saya memang Ramadan
Berbuka tak pernah buka kat rumah. Tak pernah buka kat rumah. Memang bawa anak-anak, anak-anak pun seronok pergi masjid sana, masjid sini. Kadang lepas asar, bah, tapi ayah nak pergi masjid mana hari ni? Pilih masjid mana nak pergi kan. Saja bawa round supaya melihat syiar agama untuk berbuka dekat masjid sampai lepas tarawih baru balik. Dia nampak kan Ramadan jaga macam tu. Saya biasa buat macam tu lah. Tapi khawatir nanti dia ingat wajib kat masjid pula. Kadang-kadang ada hari-hari saya ajak balik rumah nenek, buat kat rumah nenek dengan nenek kan. So malam-malam Ramadan ni dia biasakan nampakkan syiar agama. Kita tahun ketiga tak pernah pergi apa? Tak pernah pergi bazar Ramadan. Tak pergi. Sebab tak nak pergi tak ada masalah. Tapi dah ni kan. Masjid dah ada makan. Saya cuma tak biasa nak sesak-sesak tu. Nak pergi ambil nak belaga-laga buntut kat orang tu. Pening pula saya tak dia. Tak boleh. Betul kalau pergi sesak tu kan nak pilih-pilih apa ke benda kadang-kadang. Kalau terpergilah. Pergi awal terpergi. Tak pergi bazar. Nak pergi tak ada masalah. Just nak cerita peribadi sendiri, pengalaman je, tak ada masalah apa. Jadi biasa nak syiar ni bawalah anak-anak, cucu ke, imarah kan mas, masjid. Yang belum sempat, saya belum ada kudrat nak buat. Ini pengalaman. Saya sendiri belum larat lagi nak pergi i'tikaf tu. Tak boleh lagi nak buat. I'tikaf ni dia ni sikit. Kita cuba nak i'tikaf lah tapi sebab anak-anak kecil lagi kan. Lepas tu nanti rumah ada macam-macam urusan. Setakat hari ni belum rasa nak i'tikaf. Masa bujang-bujang main tak buat, bujang-bujang sibuk main futsal. Dah kahwin pun nak i'tikaf tak boleh nak buat kan. Tapi penajar semua, tuan haji semua yang sekarang masa banyak, pergilah i'tikaf di masjid. Pergi i'tikaf di masjid. Okey. Jadi boleh baca yang ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Okey, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Bismillah. Ya. Sembahyang hajat tu macam sebenarnya dah sembahyang hajat